Hello. Korang excited tak dengan konten terbaru Rina ni? Korang excited tak dengan konten viral nah? Rina tak make up ah. Sekejap tambah filter sikit. Dia lagi. Okay. Weh, korang excited tak dengan konten viral nah ni sekejap gini? Letak phone elok-elok. Masalahnya tak ada stand. Macam mana Rina nak letak phone ni? Aduh. Rina tak jumpa stand Rina. Stand Rina tertinggal dekat viral. Okay, sini boleh? Sekejap korang set up dulu. Kita orang apa ni? Kita orang dah barat dah malam tadi dengan kari. Korang sabar ni masa untuk viral nah tau. Korang tolong support viral nah dulu Yang lain-lain tu kemudian, okey? Apa kecil betulnya? Ya, lagi Rina besarkan lah. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa, apa yang kecil ni? Apa benda ni? Yang tahu-tahu lah. Yang tak tahu mesti korang tertanya-tanya kan? Lighting lah. Sini boleh tak? Kena seorang-seorang kat rumah ni. Korang jangan pelik-pelik Korang jangan buat aku takut tau. Okay, macam ni lah. Nampak jerawat Rina tak nak? Sekejap. Mana smooth filter Okay. Dia lagi. Baru nak nyala. Ya, korang dah ready ke nak tengok ship yang menyala? Korang dah ready? Serabut lah aku korang ni. Korang dah ready ke nak tengok ship yang menyala? Ni trademark viral nah tau. Kita copy yang viral punya je. Ni trademark viral nah. Rina ingat nak buat macam ni untuk viral nah. Tapi ni pun boleh lah. Ni macam V juga. Bila keluar YT? Pukul 7 ni korang ready tau. Pukul 7 ni konten viral nah Rina post. Ni macam konten perkenalan je dulu Rina dengan viral. Sebab Rina tak tahu lagi perangai viral tu macam mana. Mission dia kita orang kena settlekan 7 konten. Dekat Rina dah ada 2 konten. Tapi korang kena tengok konten yang ni dulu Pukul 7 orang kan ready kan? Pukul 7 korang jangan buat benda lain. Korang standby, okay? Tolong rajin post konten. Ya, Rina tengah mood rajin ni. Jangan tak tengok pula. Rina memang tengah mood rajin ni. Rina akan mood rajin selama 21 hari. So korang kena hargai 21 hari ni, okay? Wow, nyala. Rina buat 10 konten tau. Boleh-boleh, insyaAllah. Hargailah Rina yang sekarang, ya. Viral nak, ya. Kita fokus viral nak dulu. Macam tu juga dengan orang lain, okay? Korang post support ship yang diorang ada sekarang. Korang jangan skip konten Rina tau. Tu Rina baca komen. Rina tak make up muka macam Ipan lah. Komen betul. Tahu mana macam Ipan tu? Hidung ke? Pipi ke?
event dekat AUN Bukit Tinggi Kelang. Nanti korang boleh datang tau, tolong siapa. Ada Echah, ada partner dia, lepas tu ada Rina pun ada. Lepas tu ramai lagi lah budak-budak yang lain. Rina buka lampu. Tak nak, ni Rina guna lampu ni je. Sebab lampu atas ni sekejap lagi jadi gelap. Selain Verelna, mana tak komen? Selain Verelna, Rina minat partnership apa? Rina minat, mana boleh, Rina akan pilih satu je. Oh, thank you. Dalam hati Rina sekarang hanya ada Verelna. Verelna, not Verel Rina. Verelna. Okay, korang jangan salah sebut tau. Korang kalau hashtag pun hashtag betul-betul Rina pun tak pasti lah ejaan dia macam mana. Double R ke? Satu R je? Rina kat belakang. Korang jangan buat pelik lah. Maghrib-maghrib ni. Jangan bergurau macam tu, please. Nak tahu bless Rina. Hari tu Rina pernah buat story lah. Rina tak ingat berapa. Rina nak make up tutor please. Korang tahu tak, Rina selalu je nak buat make up tutorial tau. Tapi Rina asyik datang lambat je pergi kerja. Bukanlah macam lambat, macam tak sempat lah untuk nak buat tutorial tu. Mana Echa? Tak, Rina tak tahu. Rina tak kawan dia. Siapa kat lansir belakang Rina? Belakang tak ada lansir. Lansir kat depan. Bila post? Lagi 4 minit. Lagi 4 minit Rina post. Korang excited tak ni? Kau... Okay, nanti korang pergi serbu konten Verelna. Lepas tu nanti korang tolong komen sekali Jangan buat seram lah. Entahnya. Mana elok je tau. Rina main Roblox lah. Rina tak ada ni lah. Rina tak ada tab ke apa. Rina ada satu phone je. Nantilah Rina beli satu lagi phone. Satu lagi tab ke apa ke. Rina rasa susah juga nak buat kerja bila ada satu phone je. Orang busy tengok ML Rina. Kenapa? Kenapa dengan ML weh? Tak takut ke gelak-gelak? Tak takut. Nak cuba buat doi-doi. Doi-doi? Apa tu pak? Kak Yon, Rina ada sepanjang masa ke? InsyaAllah kalau Rina macam ada masa, macam tak ada kerja lain, Rina memang akan turun sana. Rina, suatu sedap sangat. Thank you. Buat doi-doi. Doi-doi tu apa weh? Korang ni pelik bahasa pelik tu. Pukul berapa? Nanti Rina akan di-post lagi 2 minit. 2 minit lagi Rina post. Rina bagi surat kat Verel ke? Tak tahu. Surat tu rahsia korang. Antara Rina dan Tuhan je yang tahu. Lebih-lebih tak boleh bagi tahu. Rina tak buat kat Melaka ke? Ada rasanya. Tapi bukan sekarang lagi lah. Nanti lah. But still in this year. Tahun ni kat Melaka. Speaking pula. Asal benda hitam kat belakang. Serabut lah korang ni. Kalau korang buat macam tu, Rina akan end live dengan segera. Datang kedai kopi dekat Kikocha. Kikocha? Kat mana tu? Ni tak pernah nampak kedai Kikocha. Depan BSP mana? Rina okey tak dengan Verel? Okay, soalan ni. Thank you Badrul. Rina okey tak dengar Verel? Soalan ni sebenarnya
Kalau kau nak tahu Rina okey ke tak, korang kena tengok kat konten ni sekejap lagi. Okay, Rina pasalkan sikit Kalau korang nak tahu Rina okey ke tak dengan Beryl, korang kena tengok sendiri, okey? Permulaan baru Beryl Nah. Dewan jadi YouTuber. Hantu ke peti? Peti! Kat ais tu. Dua-dua itu trend. Trend macam mana weh? Asal aku tak tahu? Jarang aku tak tahu trend pada orang ni. Biasa Rina yang akan buat trend pelik-pelik tu. Cik, claim diri sendiri. Rina cantik banget. Aku dari JKT. Terima kasih. Terima kasih ya kak. Korang Rina ada effort tu ni buat konten. Korang jangan tak tengok tau. 4.6k dalam ni. Aku post sekejap lagi korang terus pergi serbu tau YT Rina. Type je Rina. Korang faham tak? Kalau faham cakap faham. Cepat. Kalau faham cakap faham. 7. Weh dah 7 dah. Rina takut. Dah pukul 7. Ya, dah pukul 7. Korang ready tak? Rina nak public ni. Ni konten Rina malam ni. Permulaan baru Beryl Nah. So 5.1k dalam ni. Rina nak korang pergi serbu YT Rina untuk tengok konten Rina dengan punya apa pula tu? Korang Rina nak korang tengok konten terbaru Rina dengan Beryl ni Okay. Nyala. Aku belum macam Beryl ni. Ingat tak ada YT dah? Ada ya Allah. Ada. Cumanya kontennya limited. Dia macam yang tahu je tahu. Post Rina, post. Okay. Rina akan post kan. Rina ada tak hidung? Mana ada? Rina dah check dulu dah sebelum buat tadi. Bersih. Dari tadi dah tunggu. Okay korang. Jadi inilah masanya. Rina akan publikkan konten permulaan baru Beryl Nah ni. Cepat. Oh bunyi rumah atas. Okey korang. Berayak hidung. Ya berayak korang sebab konten atas ni sampai hati Beryl pecahkan. Hadiah yang Rina kasih dia. Dah lah kita orang baru first time jumpa. Tapi dia dah perangai macam tu. Beryl. Dengar orang batuk macam mengada ke. Jadi aku buka lampu lah. Search dua-dua trend. Okay, sekejap lagi Rina search dua-dua trend. Nanti Rina buat dengan Beryl Korang boleh serbu konten Rina sekarang. Bye-bye. Sekejap Rina public dulu. Baik korang. YT Rina.